Okay, so ni view dekat kawasan luar Masjid Abbas lah. Dan kawasan okay guys, so sekarang ni kita ziarah next dekat Masjid Ibnu Abbas. Okay, dekat area kawasan Taif ni. So jom kita nak masuk ke dalam kawasan masjid. Okay, sekarang kita berada di dalam kawasan Masjid Ibnu Abbas, dekat kawasan Taif ni lah. So jom kita ni dekat kawasan dalam Masjid Abbas lah, dekat area Taif ni. Okay, so sekarang ni kita ada dekat area Masjid Taif. Kalau tak sana pintu depan Ibnu Abbas. Tapi katanya kita boleh masuk ke dalam tu, tapi ditutup. Bila azam ana generasi kita itu berlimpah. Azam tu bu zaitun şahsız gospel hafızı vadanını kendisi. Bu bir aksa. So ramai juga ni, kalau nampak ni jemaah daripada berbagai negara. Antara ni kalau nampak ni daripada Indonesia ada, daripada Bangladesh ada, Pakistan ada. Semua ke kawasan Masjid Ibnu Abbas. So kat sekitar kawasan luar ni juga ada jual makanan-makanan lah. Kedai makan dekat area Masjid Abbas ni. So ni kalau datang ziarah, so boleh masuk ke kawasan ni kawasan Masjid Abbas kat belah dalam ni. Okay, so kita berada di dalam kawasan masjid. Okay, so ni dekat kawasan ruang solat. Ni dekat kawasan ruang solat. Okay, so sekarang ni kita berada di dalam Masjid Abdullah bin Abbas ataupun Ibnu Abbas, Masjid Ibnu Abbas dekat kota Taif ni. So ni antara salah satu lagi lah antara tempat ziarah yang kita boleh ziarah sepanjang kita berada di kawasan Mekah ni lah. So kita pun tengok dekat sini pun memang ramai lah. Memang ramai juga jemaah daripada, bukan saja daripada Malaysia, daripada serata dunia datang untuk ziarah ke Masjid Ibnu Abbas ni dekat kota Taif. So ni antara salah satu lagi lah tempat untuk kita ziarah bila kita berada di Mekah lah. Okay, so setakat tu saja video dari kami di Masjid Ibnu Abbas. Okay, so kalau ada masa lagi, terima kasih kepada semua yang menonton. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Okay, bye-bye. Okay, so ni dekat kawasan luar masjid. So kalau nampak, okay, so ni adalah kawasan luar Masjid Abbas.
So kita hari ni ziarah dekat sini. Kalau boleh nampak dekat luar ni, so ni di sekitar pekarangan Masjid Abbas ni dekat Taif. So ni antara, kalau kebanyakan orang yang ziarah ke Taif, travel agency dia akan bawa datang ke sini ya, ke Masjid Abbas. So kita diberi peluang sekali lagi untuk datang ke Masjid Abbas ni ya. Kalau kat luar ni pun ada jual buah-buah lah, ada anggur, ada kurma. Dekat kawasan luar Masjid Abbas ni, Ibnu Abbas, ada jual buah-buah dekat kawasan luar masjid ni. Okay, so ni dekat kawasan luar ni ramai juga orang niaga. Ada buah lah, ada baju lah, kopiah lah. Dekat kawasan luar Masjid Ibnu Abbas ni, ada orang niaga-niaga lah dekat kawasan luar ni. So mari lah kau tengok ni, ada jual beg, kopiah, betul-betul dekat kawasan luar ni. 5 biji 100.